Aku nak tanya korang lah, siapa pernah pakai hammer kecil ni ataupun pernah tengok lah kat mana-mana kedai hardware ke apa ke? Pernah nampak tak? Kalau kita bandingkan dengan hammer yang standard orang pakai tu ni, nampak saiz dia. Ui, jauh beza tu. Jauh beza. Okay, mesti korang nak tanya apa beza hammer ni daripada hammer-hammer yang besar tadi tu. Hammer ni direka khas untuk ketepatan dan kawalan yang tinggi. Contoh dia, korang nak ketuk satu paku ni dekat ruang yang sempit. Korang tengah buat kerja-kerja kayu ni. Bila korang pakai hammer yang ini, korang ketuk paku tu, kemungkinan hammer ni akan miss adalah tinggi berbanding dengan hammer yang kecil ni. Korang nak ketuk slow-slow ni, tapi bila kena dekat paku dia terkuat pula. Jadi sebab itulah kita pakai yang ini. Selain pada tu, hammer kecil ni boleh juga buat kerja-kerja DIY. Tak nak pakai hammer yang besar tu, mungkin leceh lah, penat pula tu kan. Korang boleh pakai hammer yang kecil macam ni. Kalau berminat, korang boleh tengok sekarang. Kita jumpa lagi pada video seterusnya.